Kalau seandainya ada orang bertemu dengan Nabi di zaman sekarang dan dia mengaku dia bertemu dengan Nabi di zaman sekarang, maknanya dia adalah sarap. Kalau ada orang yang sekarang, ada tak orang mengaku jumpa dengan Nabi? Banyak. Ngaku jumpa dengan Nabi, ketika buat majlis, dia melotot sikit, dia tengok Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu jumpa. Kenapa? Orang tanya kenapa? Dia jumpa Nabi SAW, Nabi hadir dalam majlis dia. Hebat dah. Nabi hadir di majlis dia. Fatimah radhiyallahu anha, anak putri Nabi SAW, yang meninggal beberapa bulan selepas Nabi SAW wafat. Salah satu asbab dia meninggal, walaupun itu dah ajal, asbabnya kerana menahan sedih kehilangan ayah dia. Macam mana? Mak dah lama meninggal, ayah pun dah meninggal, sedih kan? Kerana menahan sedih ni, akhirnya dia sakit dan dia meninggal. Asbab ya. Walaupun kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Tak pernah dalam sejarah, tak pernah dalam hadis Nabi SAW satu pun riwayat Nabi SAW pujuk Fatimah, wahai Fatimah, tak payah sedih, engkau tak sendiri, aku hidup, aku bersama engkau, sebelah engkau. Tak. Sekarang mana yang lebih cinta, Nabi kepada Fatimah atau Nabi kepada kita? Tengok, nampak kan, ditipu kan, ditipu di tempat yang terang. Kata orang Minang ya, tak kicuh di nantarang, kata dia. Tertipu di tempat yang terang. Dah terang tapi boleh pula tertipu.